Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Program repatriasi migran 2.0 dilanjutkan. Sebelum tu, follow channel saya ini untuk mendapatkan info-info yang akan saya update. Pada 30 April 2026, JIM telah mengeluarkan satu kenyataan media di mana program repatriasi migran 2.0 dilanjutkan. Okey, program ini yang tamat pada 30 April 30 April itu hari inilah saya buat video ni 30 April tamat hari ini tetapi dilanjutkan. Okey. So program ini dilanjutkan bermula 1 Mei 2026 sehingga 31 Mei 2027. Lebih kurang dalam 1 tahun program ini dilanjutkan. Syarat-syarat masih sama seperti sebelum ini, iaitu warga asing yang melakukan kesalahan tinggal lebih masa, masuk dan tinggal tanpa pas dan sah dan salah guna pas. Dan harga kompaun adalah bagi yang overstay dan masuk dan tinggal tanpa pas yang sah, kadar kompaun adalah RM500. Bagi kes-kes salah guna pas, kadar kompaun adalah RM300. Okey, manakala special pass hanya RM20 sahaja. Okey, siapa yang dah ada blacklist tak boleh masuk dan pembayaran dibuat melalui cashless lah, melalui kad debit, kad kredit ataupun touch and go e-wallet. Okey, apa dokumen yang perlu dibawa? Okey, dokumen pengenalan diri yang masih sah, tiket pulang dalam masa 14 hari, tiket balik dalam masa 14 hari dan bayaran lah. Itu saja dokumen yang kena bawa untuk program ini. Tidak perlu STO. Okey. Bagi bawah umur hanya special pass RM20 saja. So kepada anda warga asing yang ada dalam Malaysia peluang diberikan lagi sekali kepada anda supaya anda dapat pulang secara baik ke negara asal, okey, dengan mudah Jadi gunakanlah peluang ini, peluang yang diberikan ini untuk pulang ke negara asal dengan senang. Okey, bayar kompaun boleh balik. Okey. Jadi jangan menggunakan pihak ketiga. Ini saya nak nasihatkan, jangan menggunakan pihak ketiga yang boleh meletakkan harga-harga yang tinggi Kalau kamu gunakan pihak ketiga, kalau kena harga yang mahal, kamu tanggung sendiri. Okey. So benda ni boleh buat sendiri. Faham? Okey, faham tak? Jadi program ni akan tamat pada 31 Mei 2027. Jadi beli tiket dan balik ke negara anda dengan selamat. Tengok tiket bila murah terus beli. Jangan tunggu. Sekarang dunia pun kita tak tahu macam mana. Harga tiket mungkin boleh naik berlipat kali ganda. Jadi dapat tiket murah terus balik. Okey. So dah tonton, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda. Terima kasih.